Mana tak koyak player-player Selangor. Mungkin juga sebab player-player Selangor ni kurang main dalam match-match besar. So mentality diorang kurang strong lah sikit. Robert Zeus hampir tambah gol Buriram dekat hujung match untuk menang dengan aggregate 4-1. Tapi gol tu tak kira lepas referee tengok VAR ada foul yang dilakukan. Elok pula VAR ni rupanya. Daripada awal-awal match sampailah dah hujung-hujung ni, inilah baru referee nak review VAR. Kalau nak compare performance Selangor dekat MBPJ, lagi baiklah daripada performance dekat Buriram ni. Second leg, Buriram berjaya tutup attacking Selangor dekat bahagian flank. Quentin Cheng, Alvin Fortes yang dimasukkan, itu semua gagal menyelah. Struggle nak main dekat flank. So Buriram champion Shopee Cup dengan aggregate 3-1, pertahankan kejuaraan Shopee Cup diorang untuk 2 musim berturut-turut. Selangor sebagai naib juara. Muka kelak je player-player Selangor ni ambil medal naib juara. Season depan tak ada lagi Shopee Cup untuk Selangor, tak ada lagi ACL 2 untuk Selangor. Hadap je lah Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia.